Hai, sekarang Atika tengah pakai tudung bawah instant lilit selection baru dari Exact Clovers. Tengok ni, dia punya design sangat eksklusif. Kita nak share satu tutorial yang simple untuk kita pakai tudung lilit ni. Sekarang sarung, lekap macam ni, dah kemaskan. Bahagian dagu kita dah tarik. Sekarang kita ikat yang tali, okey? Kita ikat dekat belakang. Okey, dah ikat. Okey, lepas tu ni kita bawa kat depan. Kita tarik macam ni, pinkan dekat sini. Okey. Lepas tu kita buat macam kipas sikit-sikit je. Kalau untuk anti-anti yang nak cuba cara pakai tudung yang macam kipas yang selalu kita tengok, kita buat macam ni, dia tarik-tarik je, tak payah banyak, sikit je. Pakai jarum peniti macam ni, kita pin dekat sini. Rambut yang cantik-cantik pun boleh. Nampak tu? Nak biarkan macam ni pun cantik, nampak dia dah flowy-flowy. Kalau nak kemaskan, kita tarikkan dekat atas ni, kita kemaskan macam ni. Ikut kesesuaian dan keselesaan, kita pinkan dekat atas ni. Senang terbentuk. Nampak tu? Dah siap. Cantik kan? Dapatkan cepat-cepat dekat Exact Clovers sebelum stok habis. Sebab ni limited edition punya design. Okay? Bye-bye.